Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat pada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Astaghfirullahaladzim. Pada kali ini saya ingin membuat ulasan ringkas dengan bahasa yang mudah dalam masa yang singkat tentang satu daripada amalan, ajaran sesat yang dipaparkan di dalam filem bid'ah yang sedang viral pada masa ini, iaitu nikah batin. Dalam filem tersebut, si lelaki ataupun tok gurunya yang disebut sebagai walid menikahi anak muridnya secara yang dikatakan nikah batin, iaitu nikah tanpa wali, tanpa saksi. Hanya ada lelaki, perempuan dan kabul, hijab tidak ada. Kita boleh lihat dalam filem tersebut yang beredar di laman maya pada masa ini. Dan ia menyamai satu daripada amalan ajaran sesat yang beredar di Nusantara, iaitu nikah tanpa wali, tanpa saksi. Hanya berdasarkan suka sama suka. Jika di dalam filem bid'ah itu si walid menikahi muridnya dengan secara kabul, tanpa hijab, kerana tidak ada wali. Tetapi di dalam ajaran sesat ini, tanpa wali, tanpa saksi, tanpa hijab dan juga tanpa kabul. Hanya berdasarkan suka sama suka. Jika suka sama suka, bolehlah melakukan hubungan antara lelaki dan perempuan, ataupun bersenggama, ataupun bersetubuh. Baik, kita tonton dulu satu daripada sedutan tentang ajaran tersebut. Berarti sairnya seperti ini memang ya? Betul. Ajaran dari saya, dari leluhur saya. Boleh di sini. Ini siapa namanya di sini? Tahu sini. Di sini bebas ya, ngaji siapa aja juga boleh gitu. Dari aturan kita juga gitu, bisa sama misalnya lain jenis juga bisa di sini gitu ya. Bisa dibebaskan gitu. Kalau misalnya biarkan kita, kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan suami istri, bebas. Suka sama suka ya. Jadi suka sama suka gitu. Ya terserah, kalau misalnya kita kayak suka namanya suami istri, kayak suami istri pergaulannya gitu misalnya, di sini dibebaskan. Kita ini dibebaskan. Masalah ada misalnya tukar pasangan pun boleh di sini, yang penting Suka sama suka itu intinya. Makanya di agama yang lain nggak ada itu yang Sama begitu. suaminya. Ya itulah. Janda. Kok boleh Kiai? Kan belum menikah. Jadi sih Pasangan gimana ya? Tuker-tuker. kebebasan di sini gitu. Boleh tuker-tukeran. Boleh di sini. Oh, Pasangan tuker-tukeran. Kalau si ceweknya suka, Gitu. ya udah sama-sama suka ya. Baik, kita telah menonton satu daripada ajaran kumpulan tersebut. Jika kita lihat daripada banner yang tertera di belakang tok guru tersebut, ia seolah-olah satu pertubuhan ataupun satu pesantren di mana
mereka melakukan aktiviti seperti merawat sihir dan sebagainya. Seolah-olah ia sebagai satu perubatan tradisional. Dan jika dilihat daripada segi bahasa, ia pasti berlaku di negara jiran, iaitu Indonesia. Dan kita tidak pasti, saya tidak pasti apakah ajaran ini telah dibenteras oleh kerajaan Indonesia. Kerana sebagaimana kita tahu, kerajaan Indonesia tidak mempunyai badan untuk mengawasi hal-hal dalam bidang agama. Tidak seperti di Malaysia, iaitu ada Jabatan Mufti, JAKIM, Jabatan Agama Negeri, daerah dan sebagainya. Apabila satu-satu amalan itu tidak menepati Al-Quran dan Hadis, ia jelas bukanlah ajaran Islam dan bukanlah ajaran Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Kerana ajaran Ahlus-Sunnah wal Jamaah bersandarkan Al-Quran, Hadis, Ijma' dan juga Qiyas. Maka pernikahan menurut ajaran Islam mesti menepati rukun yang tertentu, iaitu lelaki, perempuan, wali, saksi, ijab dan kabul. Selain daripada pemberian mahar dan sebagainya. Jelas ajaran seperti ini merosakkan ajaran Islam yang sebenar. Bahkan dikatakan ajaran ini didakwa sebagai ajaran hakikat. Seperti mana yang tersebut, yang kita tonton di dalam video tersebut, tok gurunya mengatakan ia adalah ajaran leluhurnya ataupun tok moyangnya ataupun keturunannya yang tidak ada di dalam mana-mana ajaran. Maka apabila lelaki dan perempuan itu suka sama suka ataupun reda, maka mereka bolehlah melakukan senggama ataupun hubungan batin lelaki dan perempuan. Jelas ini merupakan satu perzinaan atas nama suka sama suka. Bahkan ia sangat disukai oleh mereka-mereka yang kuat hawa nafsunya ataupun menjadikan hawa nafsunya sebagai tuntutan hidup ataupun disebut juga sebagai mempertuhankan hawa nafsu. Yang ini menjadikan hawa nafsu itu sebagai seolah-olah Tuhan bagi mereka, dituruti. Maka kaedah ini sangat disukai oleh mereka-mereka yang tersebut. Kerana tanpa wali, tanpa saksi, tanpa pendaftaran dan sebagainya. Jumpa sahaja perempuan, maka jika suka sama suka, bolehlah melakukan persetubuhan ataupun senggama. Ia sama jugalah seperti ajaran Syiah. Suka sama suka, rela, maka bolehlah menjadi suami isteri walaupun dalam masa jangka yang tertentu. Yang disebut sebagai nikah mut'ah. Semua ini bukanlah ajaran Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Dan tidak boleh sama sekali dinisbahkan sebagai Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Kerana seperti mana saya sebutkan tadi, Ahlus-Sunnah wal Jamaah dia wajib ataupun mesti segala amalannya bersandarkan Al-Quran dan Hadis, ijma' ulama' dan juga qiyas. Ada di antara ajaran nikah batin ini ada rukun dan syaratnya. Seperti wali, saksi, lelaki, perempuan, ijab dan kabul. Tetapi bagi mereka tidak sah lagi, masih belum sah. Kerana cara nikah ini bagi mereka adalah nikah syariat. Bagi mereka ada lagi nikah hakikat. Seperti mana saya terjumpa di dalam grup WhatsApp yang mengatakan setelah sahaja selesai ijab dan kabul, selesai sahaja majlis, maka si lelaki hendaklah berkata kepada isterinya di dalam bilik, aku nikah bersama engkau. Adakah kau rela menjadi isteriku? Maka si isteri menjawab, aku rela menjadi isterimu. Barulah sah, kata mereka. Tanpa
ikrar ini antara lelaki dan perempuan, antara suami dan isteri tidak sah. Masih tidak sah lagi nikah. Ajaran nikah batin ini adalah satu-satunya ataupun antara ajarannya yang paling-paling merosakkan ajaran Islam. Kerana tanpa rukun dan syarat, maka sewenang-wenangnya mereka boleh berpisah dengan si isteri. Perempuan itu boleh dibuang dengan sesuka hati. Kerana apabila mereka tidak mengikut rukun dan syarat nikah, pasti mereka tidak akan mengikut syarat-syarat cerai. Kerana lapas cerai itu mengandungi lapas yang tertentu. Ya. Lapas sarih ataupun kinayah. Dan didengar oleh saksi. Kalau mengikut mazhab Syafi'i. Dan ajaran nikah batin ini tidak akan ada, ya, rukun dan syarat ataupun tata cara cerai. Maka mereka, perempuan-perempuan tersebut boleh dicerai dengan begitu saja. Maka hendaklah kita faham, hendaklah kita jauhi ajaran seperti ini. Ya. Seperti mana saya sebutkan yang terdahulu, filem bid'ah ini ada manfaatnya, iaitu kita boleh mengenal ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada hukum Islam ataupun Quran dan hadis. Bukan tidak ada manfaat, ada manfaat. Ya. Jadi hendaklah kita berjaga-jaga, hendaklah kita memahami akan hakikat ini supaya kita tidak terseleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Sekian dulu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.